kita dah nak puasa. Sebelum Ramadan ni saya nak makan sepuasnya banyak-banyak. Makan saja hari ni sampai kenyang sebulan. Jom korang tengok saya makan semua ni. Tapi sebelum tu korang tolong saya tekan like dan komen je apa-apa. Titik pun boleh. Sebenarnya tadi saya jalan-jalan saja dekat tepi pantai Penarik Terengganu. And saya ada nampak tulisan ombak pantai. Biasanya dekat sini terkenal dengan celup tepung. Tapi bulan Ramadan ni korang boleh iftar dan murah dekat sini. Korang boleh booking ataupun nak walk in terus pun boleh. Makan tepi pantai, angin sepul-sepul bahasa. Memang best. Nah, ni antara menu yang saya order. Sikit saja. Kebetulan tengah diet ni. Tapi selain tu dia ada macam-macam lagi menu. Dessert, mantau, roti pandan, colek, kerang, air buah, air kopi pun ada. Tapi yang paling saya nak rasa dia punya sup gearbox. Nah, yang ni besar-besar gearbox lori weh. Tapi saya terkejut dia punya daging tu memang empuk banget. Saya tarik, sentuh macam tu pun dah terlerai. Serius, sedap sangat kalau makan waktu buka puasa. Paling best korang kena makan dengan nasi and sambal dia ni. Ada rasa pedas-pedas, lemak-lemak daging and wangi-wangi macam tu daripada kaldu sup. Dan yang paling specialnya dalam gearbox ni ada sum-sum. Korang boleh buat macam minum air weh. Dalam ni lemak betul. Serius memang puas hati weh dapat makanan macam ni. Next dekat sini ada udang sambal petai. Nah, saiz udang dia pun besar-besar. Kulit dia pun keras-keras. Itu tandanya udang ni fresh. Rasa sambal dia sedap lemak-lemak. And korang boleh tengok dia punya petai pun tak kerkuk. Hujung-hujung bila korang makan dia pedas-pedas gitu. Next dekat sini ada ikan bakar. Yang ni ikan bawal emas. Kalau tak nak bawal emas, siakak dan ikan-ikan lain pun ada juga. Rasa sambal bakar dia ni memang padu macam orang-orang lama buat. Puas hati. Next kita nak rasa juga dia punya ayam chicken buttermilk. Yang ni lemak-lemak. Isi ayam tadi pun lembut je. Orang makan pula dengan sambal udang tadi. Kombinasi dia padu lain macam weh. Dah selesai iftar tu kita sambung moreh terus. Kita nak rasa colek loceng. Macam-macam loceng ada fresh-fresh. Sos dia sedap ala-ala Thai macam tu. Yang ni pula kita nak rasa dia punya colek campur. Wah, macam-macam ada dalam ni. Berbola, sosis, keropok, popiah carbonara, macam-macam lagi weh dalam ni. Nak santai-santai lepak dengan kawan-kawan memang sesuai sangat menu ni. Ataupun nak lagi simple boleh order dia punya set colek jemput malah ni. And untuk last kali ni saya order dia punya dessert. Yang ni kita panggil wifi. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil wafer. Dekat atas dia ni saya ada aiskrim. Memang sedap. Macam-macam jenis lagi dessert ada selain ni. Tapi untuk minuman saya nak minum dia punya mango shake. Dan untuk kopi-kopi ni saya nak rasa dia punya matcha strawberry. Wow, sedap weh. Dia rasa pahit-pahit manis daripada strawberry tu. And last ni untuk santai-santai saya minum air latte. Jadi korang pun jangan lupa tau datang iftar di restoran Ombak Pantai. Let's go guys.